naik pada dia molek-molek sasareh, tiba-tiba pada dia tu balik. Biasanya sasareh kita tengok orang jatuh pakai kayu, tapi dia hari ni balik siapa kali ngapa hang dah sasareh. Oh, buat we orang duk tap kayu tu sasareh. Sakit teruk juga sasareh. Oh. Jadi berita ni sasareh berlaku hari ni tanggal 17 Taluakum 2028. Tepatnya sasareh berlaku di kawasan apa ni Mukim Banre, daerah Santu, wilayah Yala sasareh. Jadi dia kata lagu ni ada seorang lelaki yang berumur 28 tahun. Dia tu naik pada dia sasareh dengan sebab dia nak ikat leher dia lah dia kata tu. Pada dia bila ada wah tu biasanya dia mau ikat leher. Takutnya leher dia tu patah runtuh sasareh. Sebab kata dia nak nak tak leh sasareh. Bila wah dia banyak ni buat pada dia tu boleh jadi takut patah leher. Lalu tu dia mau naik pada dia nak sarut leher dia tu sasareh. Tapi tiba-tiba duk naik molek-molek saya nak kata duk buat kerja molek-molek. Tiba-tiba pada dia je duk naik saya balik dah saya. Buat we orang duk tak faham tu saya. Apa ni sakit teruk juga saya. Jadi apa ni dengan sebab apa hak pada dia tu boleh balik sedekah pada dia duduk segar molek ada wah atas saya. Dia we lagu ni saya. Dia kata lolo ni saya tempat kita duk jumpa dengan hujan teruk, hujan kuat, hujan banyak saya. Buat we tanah tu jadi lembek, tak ada kemah saya. Lalu tu lah saya. Dia nak buat we pada dia tu jadi bokeh kali ngakak lalu dah saya. Bahaya sangat bila kita naik pada dia musim-musim ni saya. Jaga-jagalah musim-musim ni nak cek molek bila nak naik pada dia saya. Sekadar ni kita boleh apa sapa kepada saya malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.